Assalamualaikum kawan-kawan. Nama saya Iman dan ini adik saya Sarah. Kami akan mengajar kawan-kawan bagaimana untuk mengerjakan solat melalui panduan animasi dan interaktif. Ultraman dah nak mula. Alah adik, tengok Ultraman lah. Weh. Oh, nak kena Hehe. Ha? Ibu, tengok Alung. Ya. Ish, budak-budak ni. Kan hari ni giliran Alung pilih siaran. Dah masuk waktu maghrib ni. Solat dulu. Hehe, okey, jom kita solat. Eleh, Sarah bukan tahu cara nak solat. Kan Imam boleh ajar. Pandai buat muka kesian. Hehe. Okeylah, jom Alung ajar. Apa perkara-perkara yang membatalkan solat? Berikut adalah perkara-perkara yang membatalkan solat. Kawan-kawan akan ditemani dengan animasi yang sesuai untuk diberi pemahaman yang selanjutnya. 1. Bercakap dengan sengaja. Iman. Ya, Mak. 2. Melakukan perkara yang tiada dalam rukun solat. Ambil gambar dia. 3. Datang hadas kecil atau besar. Kret. 4. Ada najis pada badan atau pakaian. 5. Terbuka aurat dengan sengaja. Alamak, suara terkoyak atas letup pula. 6. Mengubah niat. Tukar solat asal lah. 7. Dada membelakangkan kiblat. Betul ke kiblat ni? 8. Makan walaupun sedikit. Nyum. 9. Minum dengan sengaja. Hausnya. 10. Menangis atau ketawa hingga keluar suara. Wah. Modul 2. Kenapa kita perlu bersolat? Kenapa kita perlu menunaikan solat? Solat wajib dilakukan kerana ia merupakan rukun Islam yang kedua. Kewajipan solat juga telah dinyatakan dalam hadis Rasulullah SAW yang bermaksud, suruhlah kanak-kanak mengerjakan solat apabila berumur 7 tahun dan apabila sudah sampai 10 tahun, pukullah mereka jika tidak melakukan solat. Semoga kawan-kawan mendapat manfaat dari saya.